Hello there, pernahkah anda dengar tentang Force Ghost? Kenapa Jedi boleh muncul selepas mereka mati? Force Ghost ialah salah satu fenomena paling unik dalam dunia Star Wars. Tapi bagaimana Jedi boleh kekal hidup dalam bentuk ini walaupun mereka dah mati? Force Ghost adalah manifestasi roh seorang Force user, biasanya Jedi yang percaya menguasai teknik ini untuk mengekalkan kesedaran mereka selepas kematian. Ia tidak mudah dicapai. Teknik ini pertama kali diajarkan oleh Jedi kuno yang bernama Qui-Gon Jinn. Qui-Gon sendiri tidak sempat menyempurnakannya sebelum mati, tetapi dia telah melatih Yoda dan Obi-Wan Kenobi untuk melakukannya. Jadi, bagaimana ini terjadi? Mereka harus memahami konsep oneness with the Force dan melepaskan semua ikatan duniawi mereka. Jedi seperti Obi-Wan, Yoda dan Anakin Skywalker berjaya mencapainya, muncul sebagai Force Ghost untuk memberi panduan kepada mereka yang masih hidup. Sith sebaliknya tidak boleh menjadi Force Ghost kerana sifat mereka yang tamak dan terikat pada kehidupan fizikal. Jika anda boleh menjadi Force Ghost, siapakah yang anda akan hantui dan bantu? Follow untuk lebih banyak pengetahuan epik dalam galaksi Star Wars. This is the way.